Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, hari ni kita bersama Sipu lah. Baju lawa macam nak pergi kenuri hari ni. Hari ni kita ada umpan Buah hara hari ni kita pakai. Kita nak cari ikan kalui. Cuba tengok. Di Sungai Korok lah. Ikan kalui yang telah dikatakan menghantui para pemancing. Okey Sipu, Okey, kita balik. kita tahan. Okey. Turun bawah Sipu. Jangan turun pecok. Tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Sipu terjerumus dalam dengan ni. Ni ayak. Ayah lah boleh lah. Janji boleh pacak. Allah Sipu. Kita balik lagi. Jangan Sipu, umpan kita sikit. Ha. Okey. Okey. Pecah. Pacak. Dia main tepi buat timbul. Jadi buah tu nampak, kita nampak tu buah tu. Timbul. Ada timbul. Dengan harapan ikan tu akan naik. Cup. Cup. Macam tu lah. Dan kita harap agak Sipu tidak terjerumus. Okey, mari kita tahan. Ada agak yang kita bawa ada ladung. Okey, jom. Okey, kita cari reluk-reluk lah. Reluk-reluk ni kita harap di sini tempat. Umpan. Umpan. Buayak ah. Ada ah. Tu dalam petik air. Tu. Okey. Tu dia. Dia mudah rabit tau. Sipu tak pernah tahan lagi taut ikan apa? Ikan kalui ni. Saya pun tak pernah, tapi saya tengok orang buat. Cuba. Minta maaf pada adik yang tunjuk saya hari tu. Saya tak ada konten lah, terpaksa buat. Ni kayu ni. Tang ni. Tahu bagi dah rapat dengan tu. Kalau kita pacak tu ni. Pendek lah. Lepas. Pendek lah. Jangan terjerumus Sipu. Ramai pula orang. Payah agak lah. Tempat ni kami tak pernah main. Boleh. Lekat tu dah lagi ikut ikan tarik, ikan besar. Tu. Poluk. Dia. Laju rumah orang jalan ni. Jalan Sungai Korok ni bukan nak kata lah laju. Saya pun takut. Dengan saya tak pakai helmet. Depa bawa laju. Bahaya. Tu keluk. Ni ada nak boleh tu ah. Elok ni kalau orang ni. Takkan tak makan tu. Tapi kami tak nak tahan lagi. Cantik. Ikat. Allah. Cincang ayam. Kalau ikat. Kalau salah ikat teruk kita esok. Kena dah hari tu. Salah ikat, ikan dia makan dunia. Dah lah besar. Haram betul. Besar kena turun. Sungai pula macam ni. Mati dah. Mitos mengatakan ikan kalui ni dia suka makan daun keladi. Jadi kita buat tempat-tempat yang ada pokok keladi. Harap-harap keluk-keluk ni ada. Tu ada pokok keladi. Ni orang panggil keladi. Keladi gatai. Keladi ni kalau buat ulam tak sedap. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Cari pasal. Kalau orang mengaku kebai, tibai dengan batang keladi ni. Hilang kebai. Dia pembuangan. Kebai peluru bukan kebai gatai. Kena gatai jenah garu. Hai, 10 bentuk sampai nak malam. Ni kita buh ladung bottom. Sun. Okay, sini yang lah. Kita akan baling tengah. Minta-minta tak lekat lah. Minta tidak lekat. Dah tengah sungai. Okey. 10 bentuk macam 100 bentuk. Kita dah siap lah. Kita jumpa lah esok. Okey, sudah pagi. Mari kita tengok
Sipu. Hadir dengan baju kopi kantang. Ada orang sponsor ke? Tak ada sponsor pun. Cemeh. Okay, mari kita tengok. Ada? Tu? Oh, tidak ada. Gagal. Okey. Seterusnya. Jalan kaki ya. Exercise sikit pagi-pagi. Ha? Mencing. Mana? Sat. Oh, tuan. Mencing. Oh. Oh, ada. Lagi angkat ni. Alhamdulillah. Target kita dapat terus. Tek kedua. Alhamdulillah. Pertama kali kita dapat target. Dalam masa yang cepat. Kalui ya? Kalui. Main. Skelo dah. Alhamdulillah. Akhirnya tak sangka tipu pertama kali ya. Mendapatkan ikan kalui. Oh, kuat lah. Lawan. Main. Pertama kali kami dua ni. Basah seluar pun. Basah seluar lah. Saya jujur lah. Saya ingat ni loop lah. Main sipu. Kuat lah. Kalui. Lagi kita harap nak. Jangan bagi kenok tali. Oh, lomok. Besar ni. Tak tahu tak nampak ni. Mereka air. Tak ni lah, sini kerah. Sini kerah. Dekat situ. Tapi sungai ni pun dalam. Kalau boleh pegang. Telat lah ni. Aroy. Alhamdulillah, ya Allah. Tu 2 kilo dah. Telan tak teruk. Oh, kena potong. Kalau. Akhirnya berkat kopi Cak Kantang. Tu dah, ini dah sipu dan kalui. Oh, tengah 2 kilo lah. Tak sampai pun. Kurang sikit. Rumah boleh. Lah. Cing. Makan tak lekat kot. Kita tengok lagi. Ni sipu. Tahu. Kami tempat baru ni korang jumpa. Saya kena cari lagi. Mencing ah? Tu. Bismillah. Tak ada. Ada ke? Oh, ada. Ada. Oh, ada tu. Bobek sipu. Sipu jangan terjerumus sipu. Sipu tempat orang sipu jangan. Tempat kita berani. Oh, ya dah. Oh. Main lelok sipu. Ada kaki kelima tak apa. Bismillah. Oh, Dia lagi. Kalui. Target kita dapat lagi. Oh, anak kalui. Sama. Tak ada kecil ni. Baik, lucut. Oh, gigi lucut. Telan pun mana tahu. Butuh rambut. Sedah sipu macam tarik kuan tu. Oh, tak nak telan sipu. Tak telan pun. Ikan kalui kedua. Baik, kena duri keman. Ikan kalui kedua. Ya, bedah-bedu. Oh, mantap. Buang kai. Oh, tembus mulut tu. Solid hook. Apa perasaan sipu pertama kali memegang ikan kalui? Tak pernah boleh lah. Itulah sipu tak pernah dapat lagi ikan kalui. Tak tahu cakap mana nak ambil. Ni pun curi cara orang nak buat macam mana konten idea dah tak ada. Terpaksa. Ya, serunya. Ni ikan ni nak beli kot ni, tak ada orang jual. Kali. Ada. Moret. Nampak moret. Mencing. Bismillah.
Kalui dah kita cari kalui. Buka tali lu. Cari segi ikut 18 kilo. 18 kilo. Oh ni ada ladung. Oh dia ladung boleh makan tu. Maknanya kita boleh buat style buah timbul ataupun buah tenggelam. Tu dah sipu cincang ayam pun tak boleh buka. Ha. Mobil kayu. Macam berat eh. Hai. Oi, tak boleh naik ni. Hai besar ni. Jom. Oh makan tengah. Aduh. Oh, oi, lah patin. Okey. Patin pun makan. Oh, patin ajak ni. Patin guys. Tapi kita tak cari dah. Alhamdulillah dah dapat. Ayak macam ni sedap ayak ni. Patin ni. Oh, nampaknya bottom patin yang makan. Kalui makan atas. Oh, dah. Oh, mampu cerita ni. Main tipu macam tak faham. Tipu biasa main dah 5 kilo saya. Takat saya ni main-main ya. Pandai main nak ikan ni. Pandai main nak ni. Oh. Kalau ikan wanyah dah ni. Lama ni. Kena potong video ni lama sangat. Lekeh ya. Ikan sekilo tak ada. Tak lucu lah. Telan dah tu. Telan dah. Dok. Oh, tu dia. Ui. Dalam ayak tak nampak besar. Luar ayak nampak besar tak? Mana dacing. Buat dacing lu sebelum buang. Nah, dacing. Kilo. Oh, dekat 2 kilo. Dekat 2 kilo. Okey. Bukan target tapi alhamdulillah. Kita jual. Makan kami tak makan. Aduh. Yang last tak ada. Tapi rasa macam tertinggal lagi orang tu. Kita pergi tengok. Kalau tak ada, tak ada. Okey. Oh. Mampu keras. Air duk. Hidup. Ikan ni. Yang kalui. Kalui. Main mana polistrin ni? Kemarin pada buah tu kayu. Okey. Itu saja video kita untuk kali ini. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum.